Kalau kau nak semua orang suka kau, mungkin kau tak sesuai jadi leader. Ramai leader takut orang kecil hati. Akhirnya semua benda dia bagi muka. Tak berani tegur, tak berani buat keputusan, tak berani cakap tidak. So lama-lama disiplin hilang. Standard jatuh. Tim mula ambil kesempatan. Leader bukan tugas untuk jadi orang yang paling disukai. Leader adalah orang yang sanggup buat keputusan yang betul walaupun tak semua orang setuju lah. So hakikatnya kalau semua orang suka kau sebagai leader, mungkin kau terlalu banyak berkompromi lah kan. Sebab pemimpin yang baik tak cari popular, tak gila glamour. Pemimpin yang baik bina integriti.